Terus, mampu lah kena kecang pula. Okay. Tempat ni pelagak ah, sementara apa nak pindahkan nasi kat kandang. Saya guna nasi ni. Nasi ni nampak je macam ni. Sebenarnya pada gawah hancur kan. Jadi abang letak tak apa ni, abang dalam proses untuk buat kandang dia. InsyaAllah siap tu, baru abang nak bawa dia pergi tu nampak. Ni nampak ah. Ni lapak ah. Oh lo lapak. Nampak Satu, dua, ready, nampak Oh. Makan. Ini dia makan nasi. Dia kalau dia makan, kalau abang ada, lagu ni lah perangai dia. Tak payah, makan dulu, tak payah. Ya, saya terima kasih kat abang. Saya terima kasih, tahu, terima kasih. Makan. Alah. Padahal dia lapar, dia lapar. Kalau tunggu memang macam tu lah. Okey. Tak payah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Makan. Ya, tahu. Allahu Akbar. Tak tahu. Pipi. Terus, mampu lah kena kecang pula. Aduh. Dia nak terima kasih kat abang. Terima kasih kat abang bagi nasi. Hari ni abang bagi nasi campur. Ada sayur sikit. Betik tu dia makan. Betik mendi semua dia makan. Terung dia makan. Tapi ada gaul-gaul tu. Lepas tu ada sisa makanan abang sikit tadi. Bercampur sekali. Semua dia makan. Teng. Terima kasih. Allah, terima kasih. Oh, dekat. Oh, dekat. Ayah. Makan tak bismillah. Allah Akbar. Abang dah makan. Oh, dekat sikit. Biasa kalau tinggal sekejap aja habis tu. Nasi campur hari ni makan nasi. Kadang-kadang orang ada yang makan bawah betik. Betik rebus yang dia makan. Ikan. Makan ikan. Ada ikan bilis. Macam-macam ada tu. Okey kan? Siapa yang tengok asing? Ramai orang minta buat video asing hari ni asing ni. Abang nak biar. Abang nak biar. Kalau makanlah dulu. Dah, abang tak tinggal asing. Abang tak tinggal. Okey, tahu. Abang tak tinggal, makan. Makan. Dah, okey, sama-sama. Ya, tuan nak dapat nasi tadi. Okey kan? So, saya dia abang. Assalamualaikum.